Kita rasa apps ni best sebab dia cover daripada darjah 1 sampai darjah 6 dan banyak gila benda yang belajar sambil, sebab budak kan suka main game kan dalam phone kan. So benda-benda ni dalam bentuk game. Okay. Dan banyak gila topik. Macam-macam ada. Interesting kan? Termasuk dia sebab dia cover daripada darjah 1 sampai darjah 6 kan. Nilam pun ada. Ni yang kakak dia paling best suka sebab dia nilam. Dan best part adalah win untuk parents. Parents ada account yang kita boleh monitor anak-anak punya performance tau. Ni macam ni kan, kita masukkan dia dengan Kasha kan. So bukanlah anak korang tu sekadar main game je, game matematik tu. Korang boleh monitor sekali prestasi dia. Win-win RM47 je cover darjah 1 sampai darjah 6. Okay, this is another subject, matematik, tapi fokus pasal duit sahaja. Pasal duit sahajalah. So yang game ni belum siap lagi lah, on the way. So yang ni ada 13 yang cover pasal duit. Okay, so daripada basic, okay. So basic, and then kita ada juga belajar belanja beli barang kat supermarket. Okay. And then yang ni kita masukkan juga bab menabung. Okay, ada juga topik menabung. Okay, tabung challenge. So ajar anak kita cara nak nak sesuatu barang tu menyimpan. So this is the game, cara dia nak ni lah. Okay, nak kira apa yang dia nak kena tabung berapa. So yang ni yang best, kita ada masukkan kehendak dengan keperluan. So dia boleh bezakan. Okay, so kalau ada banyak lagi, ada 13 aktiviti kat sini. So esok kita akan tunjuk live.